Suami buncit orang kata bahagia. Tapi bila isteri yang buncit, mulalah terus hilang selera. Pelik kan? Kalau buncit poket tak apalah juga. Ini buncit dengan perut. Mulut pun makin tak jaga. Saya pelik dengan standard yang kita cipta sendiri. Suami boleh naik berat badan sebab katanya dah stabil. Tapi bila isteri berubah, terus dianggap tak jaga diri. So, kalau korang rasa konten bermanfaat, jemput like dan share, kemudian klik link di bio. Okay, jom sama cerita. Padahal, dia bukan lupa diri. Dia cuma letak diri dia ni yang paling hujung dalam senarai hidup dia. Bangun paling awal, tidur pun paling lambat. Kerja, urus anak, masak, lipat baju, semua tu atas nama tanggungjawab. Dan bila masa nak urus diri sendiri, memang tak ada lah jawabnya. Isteri ni bukan robot. Dia manusia yang sama yang telah hilang tenaga, tapi tak pernah hilang kasih. Macam kata Elizabeth Elliot, the measure of love is not how much you give when it's easy, but how much you give when it costs you. Dan ramai isteri hari ini dah bayar harga tu tanpa sedar. Harga masa, tubuh dan kadang emosi tu sendiri. Wahai suami, kalau betul korang ni sayang dekat isteri korang, jangan jadi penilai, jadi pelindung kepada isteri. Kalau dia dah naik berat badan, korang pergilah tolong jaga dia. Janganlah pergi ejek, kesian dekat dia. Kalau dia dah penat, tolong dia rehat. Bukannya makin tambah tekanan, pressure untuk dia. Sebab isteri yang kuat bukannya isteri yang cantik di mata orang, tapi isteri yang tetap berdiri walau semua benda berat dia pikul. Jangan tunggu dia berhenti tersenyum baru suami sedar. Bertindak sekarang sebelum nasi dah jadi bubur.